Dah settle follow account TikTok, dah settle, dah study pasal produk. Ini part paling penting juga, mula buat konten, nak draft konten. Sekarang Kak Tin nak bagi structure yang paling simple. You all boleh mulakan hari ni juga selepas tengok video ni. Kita nak mulakan macam mana nak start buat struktur konten sebelum kita shoot. So ada orang mungkin dia dah biasa shooting je terus, okay, macam spontan je. Tapi ada orang mungkin dia tak berapa nak confident, baru nak mula. So my suggestion, Kak Tin cadangkan you mulakan dengan struktur konten. So mari sini tengok. Struktur konten paling basic, paling senang yang convert. Ni Kak Tin ajar. Start dengan hook dulu. Macam biasalah kita selalu dengar buat dengan hook kan. So hook ni kalau untuk produk Olive House, you all boleh mulakan dengan target customer, pain ataupun problem, ataupun dream expectation daripada customer. Kak Tin bagi satu contoh ya. Contoh, let's say kita nak mulakan hook dengan target customer. Okay, Kak Tin mula ni contoh. Siapa dekat sini wanita yang umur 30 ke 40 yang cepat penat, cepat letih? Itu target customer. Kak Tin masukkan sekali dengan problem dia. So kat situ dah jadi satu hook. Okay, ataupun you boleh mulakan dengan dream ataupun expectation. Contoh, yang nak kulit berseri, sehat, glowing, kekal remaja, tengok video ni sampai habis. Tu kita sebut pasal dream ataupun expectation. Itu pun dijadikan hook. Okay, so hook ni jangan limitkan dengan satu jenis je. Ada macam-macam style hook yang you all boleh pakai. So untuk Olive House, Kak Tin bagi 3 format ni, paling simple. Alright, settle dekat part hook, kita nak masuk dekat isi dalam konten. So isi dalam konten, nak tak nak kena fokus on info produk. Info produk you boleh pilih sama ada nak masukkan USP atau testimoni, atau nak masukkan dua-dua pun boleh. Okay, but make sure you punya video tu jangan panjang-panjang sangat. Cukup 30 saat ke bawah, itu pun dah okey dah untuk convert punya video. Okay, so nak masukkan info produk, boleh guna Coach Ili kita tadi untuk dapatkan fakta yang tepat tentang produk. So mungkin you all risau kan nanti salah sebut kan, kena violation, kena guideline community lah segala. So macam mana nak pastikan fakta produk tu betul, sebutan tu betul? Gunakan Coach Ili AI Assistant yang kita dah sediakan. Okay, settle dekat USP, settle dekat testimoni, isi konten dah settle, make sure CTA kena ada. So CTA ni paling penting sebab kita nak hujung-hujung orang tengok video kita dia membeli. Okay, so boleh letak CTA sama ada you nak sebut klik back kuning, atau minta dia comment, share, like ataupun save post kita, atau kita boleh terus sebut beli sekarang. Tu paling senang. Okay, so ini struktur konten yang you all boleh draft dulu before you all nak buat sesuatu video. Okay, mana nak dapat idea, apa ayat nak pakai, skrip nak pakai, gunakan Coach Ili AI Assistant yang kita dah sediakan. Okay, so very simple nak mulakan. Dapat sesuatu, jom Kak Tin nak ajar you all step seterusnya. If let's say you all tak biasa ataupun baru nak mula buat affiliate ni, mungkin follower you all bawah 1000. Macam mana nak start affiliate kalau follower bawah 1000 ni? Tengok video seterusnya.